Kau terkejut gila. Tapi sekarang juga, masa kau dok layan video ni, dalam bantal kau tu ada 2 hingga 10 juta hama habuk yang melantak kulit mati kau. Lepas tu dia berak pula, betul-betul kat mana kau letak muka tiap malam. Makhluk celaka kecil ni punyalah halus, sampai kau takkan nampak dengan mata kasar. Saiz dia cuma 0.3 mm je, babi. Tapi kalau kau tengok bawah mikroskop, kau akan nampak raksasa betul. 8 kaki, badan gemuk melantak kulit mati kau. Setiap manusia hilang lebih kurang 1.5 gram kulit sehari. Kebanyakan tahi bangsat ni pula melekat kat katil kau, jadikan tempat tu bufet haram jadah untuk hama-hama tu. Babi betul laju dia membiak. Hama betina hidup 2-3 bulan je, tapi dalam masa tu dia boleh bertelur sampai 100 biji telur, celaka. Populasi dalam bantal kau tu naik mendadak macam cendawan tumbuh lepas hujan. Lepas 2 tahun pakai, dah jadi satu tamadun penuh dengan makhluk bangsat ni. Yang paling lancau sekali, berat bantal kau tu boleh bertambah 10 hingga 15% dalam 2 tahun guna. Ni semua sebab bangkai hama mati dengan tahi dia orang, sial. Maknanya, kau tidur betul-betul atas kubur makhluk bangsat ni. Hama-hama ni takkan gigit kau, tak minum darah pun. Dia cuma nak kulit mati kau je, keparat. Tapi masalahnya, tahi dia orang tu ada protein. Benda ni boleh buat setiap 10 orang, seorang kena alahan. Satu dunia ni pun samalah, babi. Tonton video penuh di saluran YouTube Terkejut Gila.